Hello there, pernah tak korang tertanya siapa sebenarnya Princess Leia dalam Star Wars? Kalau korang peminat Star Wars, mesti tahu dah nama ni. Tapi, siapa dia sebenarnya? Kenapa dia begitu penting dalam galaksi yang jauh nun di sana? Princess Leia Organa ialah anak kepada Anakin Skywalker dan Padme Amidala, menjadikannya adik kembar kepada Luke Skywalker. Dia dibesarkan sebagai seorang puteri di planet Alderaan oleh keluarga diraja Organa. Tapi jangan tertipu dengan gelaran puteri. Leia bukan sekadar bangsawan, dia ialah pemimpin kuat dalam rebellion, menentang Empire, seorang pahlawan yang berani dan juga ahli politik yang sangat cerdik. Leia ialah simbol keberanian dan harapan dalam Star Wars, dari menghantar mesej kepada Obi-Wan Kenobi sehinggalah menjadi general dalam Resistance. Dia membuktikan yang seorang pemimpin tidak perlu bergantung pada pedang cahaya untuk mengubah galaksi. Jadi, antara semua momen epic Princess Leia, yang mana yang korang paling ingat? Sila komen ramai-ramai di bawah. This is the way.